Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بشيرا وذيرا بين يدي الساعة، وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah izin serta kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat sama-sama pada malam ini kita bertemu bagi kita meneruskan pengajian kitab kita menggunakan kitab Thimarul Jannah. Kita sampai pada muka surat yang ke-7. Muka surat yang ke-7, baris yang kedua daripada atas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dengan mendatangkan ahlinya akan sebab pada pendapat yang mu'abadah akan ta'ala, yakni bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disyaratkan bagi benar, yakni niat itu, bahawa adalah dengan dia amal. Maka barang siapa menuntut ilmu misalan dan menyangka ia akan bahawasa niatnya pada mendapat akan dia bahawa beramal dan mengajar ia, maka jika tidak memperbuat akan demikian itu, maka ketika yang disebutkan sebagai makan daripadanya, maka bermula niatnya tidak sebenarnya. Baik, tanda setakat kita masuk pada hari ini tentang yang disebutkan sebagai apa yang ditafsirkan sebagai niat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bahawasanya manusia ini terbahagi kepada celaka, pada laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada 3 macam jenis. Yang pertama, manusia boleh jadi celaka, manusia boleh jadi mendapat murka, manusia boleh mendapat yang dikatakan laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila manusia itu tidak menuntut akan ilmu. Manusia akan jadi binasa, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila manusia tadi tidak menuntut ia akan ilmu.
itu binasa, itu celaka yang pertama. Maka yang keduanya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwasanya manusia yang berilmu tadi boleh jadi celaka, boleh jadi juga dia ni termasuk dalam golongan yang binasa dengan sebab dia tidak beramal dengan ilmu yang dia ada. Yang ketiga, manusia yang beramal tadi ni pun, kalau kata dia cuma beramal dan daripada sudut amalannya tadi membolehkan dia juga masuk ke dalam laknat Allah, boleh masuk dalam golongan yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila amalan yang dilakukan tadi tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dia perbahasan kita pada malam ni. Kita ambil daripada kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali dah nukilkan satu bait syair yang mana dia bagi tahu kepada kita tentang duduk hakikat makna ikhlas itu sendiri. Sebab yang kata ikhlas ini adalah dia bersangkutan dengan hati. Nah, yang kata ikhlas ini adalah bukan daripada segi sudut zahiriah. Kita tak boleh nak nilai keikhlasan seseorang. Bahkan ikhlas diri kita sendiri pun kita tak tahu banyak mana yang kita ikhlas. Selama ni tabung duk jalan depan mata kita tu, kita duk bubuh RM10, kita bubuh RM5, kita tak tahu kita punya nilai ikhlas ada ke tak ada pada amalan tadi. Sebab kalau kata amalan kita tadi tidak ada keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala bahwasanya sekalian amalan itu adalah mardud dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tak ambil kira. Sebab itulah perkara yang paling pertama yang bersangkutan dengan persoalan ini adalah ilmu semata-mata. Maka dalam kitab kita ini bahwasanya dia kata apa? Yakni apabila benar ia akan niat, dia kena membenarkan niat yang dia ada. Sebab kita ni bermula daripada yang pertamanya qalbi, yang keduanya qauli, yang ketiganya fi'li. Tiga benda ni berada pada diri kita senantiasa. Bagi orang yang normal ni tiga perkara ni mesti ada. Yang pertamanya qalbi, yang keduanya yang disebutkan sebagai fi'li, yang ketiga disertakan dengan qauli tadi, yakni percakapan. Daripada segi sudut percakapan yang kita lontarkan tadi melambangkan kata kita ni manusia yang berilmu ataupun tidak. Dan daripada sudut perbuatan kita tadi dapat melambangkan kita ini bukan sekadar orang yang berilmu, tapi kita beramal tadi. Adakah kita beramal dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini perkara ni saja yang kita kena fikir. Yang perlu kita runsingkan dalam pemikiran kita adalah persoalan amal kita ni ikhlas ataupun tidak kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni sebagai satu bentuk ujian, kita terima dia dengan hati yang ikhlas ataupun kita terima dalam keadaan yang kita tidak redha, tidak ikhlas langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua persoalan ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah paling mudah, paling ringkas. Apa dia? Ittaqullah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara paling basic dalam agama. Perkara yang bakal ditanya oleh Allah berdasarkan kepada takwa. Persoalan kita nak masuk dalam neraka juga berdasarkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, wa tazawwadu, cari bekal kata Allah. Tambah bekal kamu itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu benda yang disebutkan sebagai takwa. Tapi bagaimana takwa nak hadir apabila ihsan tidak pernah wujud dalam diri kita? Takwa tidak akan pernah hadir, tidak akan pernah berada di dalam diri yang tidak ada ihsan dalamnya. Tak ada.
Yang kata ihsan ni apa dia? Ketika mana Nabi SAW jawab soalan kepada malaikat Jibril yang mai berjumpa dengan Nabi SAW, kata Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan, bagi tahu kepada aku, khabarkan kepada aku ni apa yang dikatakan sebagai ihsan, aku nak tahu. Jibril mai jumpa kepada Nabi SAW. Dalam pada Nabi duk berjumpa dengan orang yang ramai pada masa tu. Ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam satu majlis, Nabi sedang menyampaikan satu tazkirah, satu tausiah, Nabi sedang memberikan peringatan, Nabi sedang memberikan wasiat kepada para sahabat. Tiba-tiba tak semena-mena datang kepada Nabi SAW satu laki-laki. Dia mai dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia tak cakap banyak dah. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni. Yang pertama, anil Islam. Dia tanya Islam dulu. Lepas daripada tu Nabi bagi tahu semua rukun Islam. Dia kata, sadaqta ya Rasulullah. Yang bagi tahu tu kira betul belakang. Kemudiannya dia bagi tahu pula kepada Nabi, dia tanya pula kepada Nabi, dia minta pula kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Minta pula kepada Nabi apa yang dikatakan tentang iman. Maka Nabi pun bagi tahu sekalian rukun iman yang mana yang ada ni. Kemudian tak cukup dengan tu, dia kata, sadaqta ya Rasulullah, dan aku nak bertanya kepada kamu yang terakhir, akhbirni anil ihsan. Yang saya nak cerita ni ihsan. Bila sebut kata ihsan ni, kata Nabi SAW kepada dia, an ta'budallah, kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ka'annaka tarahu, macam mana kamu dapat tengok Allah di depan kamu. Bukan kita bayang kata apa Tuhan ni duk ada bentuk dia gemuk ke kurus ke duk ada depan kita, bukan. Nak bagi tahu kata apa, kita dapat bayang kata satu jasa yang maha sempurna, satu zat yang maha sempurna yang tidak dapat kita pertikaikan lagi akan kesempurnaan zat itu tadi. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menyucikan zat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala menyucikan zat Allah ini dalam kalimah dalam Al-Quran sendiri pun berlambang. Ni kita ada dalam bulan apa? Jamadil Akhir. Lepas daripada ni dia nanti lompat main bulan Rajab. Dalam bulan Rajab itulah yang akan main cerita tentang satu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan zat Allah, af'al Allah, dan juga segala sifat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Apa dia? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ni kata Allah Subhanahu wa ta'ala di awal ayat tu, kata Allah apa dia? Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada langsung kekurangan. Yang kata sifat kamalah, sifat kesempurnaan tadi ni ada pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, lain daripada itu tak ada. Manusia tidak ada sifat yang sempurna. Bahkan para nabi pun tidak ada sifat yang sempurna, melainkan sifat pinjaman semata-mata daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala maka diberikan sifat itu kepada para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak mereka ini termasuk dalam golongan manusia yang awam macam mana kita, dosa yang senantiasa berlambak tadi.
Maka segala perbuatan yang kita lakukan tadi haruslah, wajiblah diikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini dalam bab ibadah yang disyariatkan, sebelum ni kita dah mengaji dah, tidak boleh kita mendampingi satu-satu perkara yang tidak disyarakkan pada lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya benda hak Nabi tak bawa jangan duk memandai buat. Benda yang Nabi tak bawa jangan kita duk memandai, jangan kita duk merekayasa nak buat. Sebab tu yang dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya, siapa-siapa yang menipu, siapa-siapa yang dia ni berdusta alayya, ke atas diri aku ni, muta'ammida, saja-saja pula pergi pelekat buh nama aku pula, kata Nabi, falyatabawwa, maka tempatilah diri dia, tunggu nanti dia duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam bab ibadah Nabi pun tak berani nak mereka, tu masalah dia. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan nak mereka dalam bab ibadah. Sebab dalam bab ibadah bukan kita boleh mereka-reka. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak berani nak mereka-reka ibadah. Sebagai contohnya kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada disyariatkan sembahyang kepada Nabi. Nabi ni sembahyang pakai syariat siapa? Nabi sembahyang pakai syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Awak Nabi tak reka buat sendiri. Awak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak reka dok terjun buat suka-suka hati dia. Sebab tu dalam konsep ibadah jangan dok pandai-pandai mereka. Jangan pandai-pandai kita menambah. Orang sembahyang subuh 2, kita sembahyang subuh 4. Pasal apa jadi lagu tu? Baru pegang pencin, baru senang. Dia kata dulu masa saya kerja tak ada, mustahil nak sembahyang ni memang tak ada. Pagi nak kena naik jambatan lah. Sekali lagi kalau kata lewat, jambatan nanti jam. Tu kira Allah saya lega, saya kerja apa pun tak ada dah. Kira saya bangkit pagi-pagi, Allahu Akbar, 8 rakaat sembahyang subuh. Yang ni 3 suku punya cakap, ada. Dia duk buat cakap tu bagi slow, lepas tu kita pembang dengar muka apa nak kecok pergi, pasal duk tengok ke muka dia tu, dia buat pun muka kesian apa semua ni. Dia kata kita pun tak ada kerja apa dah ustaz, kita pun Allahu Akbar 8 rakaat sembahyang Isyak. Sembahyang apa nama ni? Sembahyang subuh. Aisyah pun tak boleh duk sembahyang sampai 8 rakaat kecuali asing-asing, tak apa. Subuh pun berapa? Nah, sebab waktu qada ni tidak ada. Sembahyang qada ni pada waktu bila pun kita boleh buat, tidak jadi masalah. Cuma qada ni waktu dia cara dia macam mana? Habis sembahyang bagi salam, lagi buat pula. Habis sembahyang bagi salam, buat pula. Jangan duk pian kuih buat sekali. Sembahyang zuhur dia hentang sampai 16 rakaat. Dia nak campur balik lama-lama. Dia kata sat lagi kalau kata bagi salam tu lagi ustaz, saya jadi macam kira nak tinggal dah tikar sembahyang, dia tak boleh duduk lama-lama. Lah kira saya bagi 16 rakaat 1 salam, puas. Hak jenis lagu ni, 3 suku lagu ni. Ni yang kata ni dia pibuh atas kepala Nabi pula. Nabi kata tak apa ustaz, pasal kita nak buat benda yang baik. Semayang ni baik ke bagus ni apa nama, baik ke jahat ke? Semayang lah perkara yang baik. Tapi kita pibuh atas kepala Nabi tadi. Sama macam mana hak kita dok bagi tahu dah semayang sunat nisfu Syaban. Kan? Tak ada jumpa pun dalam mana-mana hadis. Sama ada hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif. Maka bila kata tak ada, jangan duk mereka. Sebab yang kita kena faham, ibadah ni terbahagi kepada 2. Ibadah yang khusus dan juga ibadah yang umum. Semayang tu ibadah yang khusus. Semayang tu masuk dalam ibadah yang khusus. Memang dah ditetapkan syariat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kata ibadah yang khusus, jangan duk pandai-pandai tambah. Tapi kalau kata ibadah yang umum, tidak jadi masalah. Sebab kita buat ibadah bukannya kata kita mencuri. Sebagai contohnya pada wirid lepas semayang ni,
Wirid lepas sembahyang dia tak tertuntut kepada ibadah yang khusus, dia masuk dalam ibadah yang umum. Nah, maka daripada satu sudut orang kata Nabi SAW tak wirid lepas sembahyang. Pasal apa kita wirid? Tak, nak tanya balik, salah kah? Kita baca qul hu lepas sembahyang salah kah? Kita bertasbih, bertahmid, bertakbir lepas daripada sembahyang ni kira cerita dia salah kah? Sebab apa yang tu imam kita dia jadi khalifah, dia baca kuat sikit? Sebab kita ni bukan kata orang Arab, kita ni semua ajam belaka, bukan daripada juzuk Arab. Yang kita tahu Arab pun sikitnya, arba'a raka'atin, yang tu kita tahu. Anna enta, dah pusing kot tu kan? Anna enta, enta anna. Anna enta berapa ramai dengan dia cakap pun, kalau kata hak tu ada tu ramai, enta juga. Kan? Walaupun dia tahu kata enta tu untuk seorang, tapi dia kata apa? Enta juga lah. Dah tahu yang tu je. Arba'a raka'atin, raka'ataini, yang tu je yang dia tak Arab pun. Maka sebab tu apabila imam ni dia mahir, dia baca kuat sedikit, untuk apa? Nak bagi semua orang ikut tadi ni, maka tidak jadi masalah. Walaupun benda tu tak dibuat oleh Nabi SAW. Pasal apa? Pasal benda ni ibadah yang umum, tidak jadi masalah. Nah, tidak jadi masalah pun, walaupun Nabi SAW tidak buat benda tu. Agar macam mana Allah dalam kataan bahasa Arab ni, kalau kata kita terlajak tambah huruf, dia ubah makna. Buang huruf pun dia ubah makna. Sebagai contohnya yang kita bagi tahu dah, Allahumma ajirna minan nar. Tu imam kita dok baca. Kan? Allahumma ajirna minan nar. Tu baru betul dia. Satu masjid tu saya pergi, imam dia sendiri baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kemahnya makna dia apa dia? Ya Allah, lempak pergi kami masuk dalam api neraka. Oh, kemah masjid ni. Orang lain semua duk lari daripada api neraka, depa suruh apa dia? Ya Allah, ya Tuhan kami, humban pergi kami masuk dalam api neraka. Tak apa, kami rela. Jadi dulu. Sebab tu dia nak kena baca pun betul-betul, tambah-tambah ayat kursi. Ayat kursi tu kadang-kadang kita baca lebih kurang. Nah, sebab tu tajwid kena jaga. Tuan-tuan buka ayat kursi ni, apa nama ni, muka surat Tilka dalam surah Al-Baqarah belah kiri tu. Tuan-tuan buka, tuan-tuan tengok balik ayatul kursi. Tidak pun jenis duk jual ni pun ada ayat-ayat Quran jenis duk jual ni. Illa bima sya'. Mengaji dalam hukum tajwid, bila kata mak, apa nama ni, mak wajib mutasil, berhenti kena berhenti berapa? Kita tanya dengan tu guru tajwid, bukan berhenti dua. Mak jaiz tak apa. Nah, mak wajib kita dah berhenti dua. Illa bima sya' wasi'a kursi. Itu jaga ayat Quran. Nah, sebab tu kita ada seorang khalifah tadi, dia kena kondak, dia nak kena bagi tahu kepada semua tadi ni. Maka ibadah yang macam ni adalah ibadah yang umum, tidak jadi masalah. Majlis bacaan Yasin, walaupun Nabi SAW tak buat, tapi kita ni buat atas tiket apa dia? Ibadah yang umum, tidak jadi masalah. Ibadah yang umum ni setiap perkara yang tidak berlanggar dengan hukum syarak, maka dia masuk dalam ibadah yang umum. Kita hantar anak kita pergi ke sekolah, itu dikira sebagai ibadah. Tutup lampu, ibadah. Buang tek cicak, ibadah. Sedangkan benda tu tidak pun datang waris daripada Nabi SAW. Tutup lampu, Nabi dah tutup lampu, tahu tak? Ibadah yang khusus mesti kita kena jaga. Benda yang Nabi tak buat, jangan pandai-pandai kita buat. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, manusia boleh jadi binasa dengan apa? Dengan ilmu tidak ada. Sebab tu wajib bagi kita ni menuntut akan ilmu tadi. Dah menuntut akan ilmu, bolehkah kita nak pergi duduk dalam kategori orang yang mendapat mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bolehkah tuan-tuan? Tak lagi. Dah mengaji dah. Ada orang dia rajin mengaji. Mengaji ni tak kira ustaz mana, dengar saja masjid mana yang ada kuliah, dia celapak pergi dah duduk paling depan sekali. Tiba-tiba dia tidak beramal dengan ilmu yang dia ada, tak guna juga. Yang ni pun masuk dalam golongan yang binasa. Dia duk main mengaji, dia tahu kata apa dia? Ibadah yang mulai itu dituntut di dalam Islam. Kalau kata boleh tu kita seboleh-bolehnya kita buat.
Walaupun dihukumkan sunat semata-mata, tapi kita bangun mengabdikan diri pada malam hari. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah Ta'ala sebut dengan jelas manusia yang dia bangun mengabdikan diri pada malam hari, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ni masuk dalam kategori orang yang beriman. Dia buat apa? Dia bangun tu, yad'una rabbahum khaufan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa khauf, dengan penuh rasa takut. Wa tama'a, dan senantiasa disebutkan bahawasanya dia tak pernah cukup dengan amalan yang dia ada. Maka bila sebut saja kata amalan yang kita buat tadi ni, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kita bangun pada malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merintih pada malam hari untuk manusia lain, kata tuan, dah untuk diri kita sendiri. Dan bila kata dah beramal tadi, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kamu juga belum lagi termasuk dalam kategori manusia yang menghampirkan diri kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila amalan kamu tidak ada langsung nilai ikhlas di dalamnya. Maka ikhlas ini bagaimana nak ada? Untuk mendapatkan tanda-tanda ikhlas, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, disebutkan bahawasanya yang pertama, bagi kita mendapatkan tingkatan ikhlas, yang pertama mesti kena ada pada diri kita memandang hina kepada diri sendiri dan tidak perlu merasa cukup dengan amalan kita. Itu syarat yang pertama. Memandang hina kepada diri sendiri dan tidak perlu merasa cukup dengan amalan yang kita punya. Maksudnya apa dia? Walaupun kita ni pakai serban, walaupun kita ni pakai jubah, tasbih ni dia ada di tangan selalu, jangan berasa cukup. Sebab dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kata Nabi SAW, di akhirat isu akan ada manusia yang menyesal. Bahkan bukan kata sedikit, tetapi boleh kata majority, semuanya menyesal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syurga ni tuan-tuan, dia 7 tingkatan. Nah, bila sebut kata syurga, dia ada tingkatan. Setiap tingkatan itu dia ada perbezaan nikmat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Serupa dengan kita, kan? Saya dah cerita, kita pergi bercuti di hotel, kita duduk di hotel apa? Katalah kita pilih Rasa Sayang Hotel, tidak pun Hilton Hotel contoh. Nah, kita pilih Hilton Hotel. Walaupun nama dia nama gok, orang dengar kata Hilton ni memang atas daripada 5 star punya hotel. Nah, bukan hotel jalan-jalan, bukan rumah tumpangan meling punya set ni. Yang ni kira tinggi punya. Kira cerita kata Hilton Hotel ni kira mahal sungguh lah. Dalam Hilton Hotel tu pun dia ada tingkatan-tingkatan bilik dia. Dia ada studio. Bukan studio rakaman tak, bilik tu nama dia bilik apa? Bilik studio. Lepas pada tu dia ada bilik superior. Lepas pada tu dia ada deluxe, macam-macam bilik lah. Makin mahal hotel ni makin merepek bilik dia. Ada satu floor tu kadang-kadang memang satu floor tu dia punya bilik. Kira macam mana bilik diraja lah jadi. Satu malam dia boleh ambil ke kita 5,000. Ada orang duduk dah? Ada. Tak tahulah orang nak pergi cuti 3 hari 2 malam duduk di bilik 5,000 rasa rugi sungguh kan? Kan? Tapi ada orang duduk? Ada. Nak cerita kata abang kata apa? Ada. Hak duduk bilik yang mahal, walaupun dia duduk di Hilton Hotel, dia cuma bayar satu malam 800. Yang hak bilik kawan tadi yang duduk kemuncak, kira floor hak paling atas kali, level paling atas kali, kawan tu duduk di tingkat paling atas, dia bayar 5,000. Ada tak perbezaan layanan 5,000 dengan 800 bayar? Ada. Hak 800 tadi ni dia buka-buka, tak dengar apa, tak nampak apa. Buka-buka duk nampak tong apa nama ni, hak aircon ni kipas duk bunyi brrrr, hingat daripada apa lagi. Lepas pada tu duk pokok nyok tu duk juntai masuk bilik, buka tak nampak apa.
Kira sat lagi duk terima pun sampah orang. Kan? Orang buka-buka ni Milo 3 in 1 tu, orang buka-buka jorok tengok tingkat. Pengotok orang Malaysia ni. Kan? Tapi bukan orang Malaysia di sini, dia operator ni. Kan? Dia buka-buka tu sat lagi 3 in 1, dah tu ada tong sampah tu, dia tak buang dalam tong sampah tu, dia ambil, dia lepak kat belah tingkat. Hak kawan yang nak terima ni tingkat 1 tadi lah. Dia memang akan ada perbezaan. Tapi kalau kata ambil bilik 5,000 lebih tu, bukan takat sea view, silap-silap dia buat daripada tingkat tu, daripada bilik kita berguling terus masuk dalam kolam. Duduk atas katil tu kira berguling terkejut pergi dalam kolam dah. Ada. Tapi kena tunggu saya buat dulu. Lalu betul punya hotel. Angkat arkitek berjenuh pening nak buat lagu mana ni, terkejut pergi lagi, silap-silap terkejut, arwah habis. Tapi nampak kata apa? Cerita kata dia punya nikmat dengan hak tingkat nombor 1 tadi ni kira berbeza banyak. Nah, lagu itulah orang yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala nak duduk di mana? Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Duduk katalah takdir masuk dalam syurga yang pertama. Kita duduk langut pergi tengok orang hak nikmat yang kedua ni lagi banyak. Masa tu kita nanti menyesal. Kita tanya kepada malaikat. Malaikat yang menjaga tadi ni, kita tanya kepada dia, apa yang mereka ni buat sampai mereka boleh naik pada langit yang kedua tadi ni? Maka jawab di malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini membacakan Al-Quran setiap hari 1 juzuk. Dia kata, ruginya aku kalau kata aku baca 1 juzuk, bukankah aku boleh naik nombor 2? Hak nombor 2 tadi ni, dia pula tengok hak langit nombor 3 ni pula. Kita ni manusia, kok mana pun dia tak akan pernah merasa puas. Tuan-tuan biasa ke merasa puas? Masa tak ada ni kita kata puas. Esok kalau kata ada ni tak puas lah. Tak tahulah bagi diri tuan-tuan yang bertindak ni. Kan? Selalunya manusia ni macam tu. Sebelum dapat ni kira apa pun tak apa dah. Dia lah ni gaji duk ada 4,000. Dia kata lepas pada ni kalau kata naik takat 6,000 pun jadilah. Dia kata alhamdulillah lepas. Dia naik 6,000 tak cukup juga 6,000. Dia kata kalau kata naik 8,000 pun jadilah. 8,000 naik dia kata 10,000. Tak cukup. Kan? Tak cukup. Kereta ni kalau kata kita beli pada hari ni dia keluar jenis. Beli hari ni keluar jenis. Kereta ni pun tak boleh tuan-tuan. Kita beli Audi A4 dia keluar mai A5. Beli A5 tengok-tengok dia sudah buat mai pula keluaran terbaru A6 hybrid. Allahu akbar. Tengok-tengok tu tuan-tuan duk terlayak liok. Bebai punya pasal pilih pas semua depan tu satu. Dia bebai tak boleh beli kereta tadi ni. Dia sifat yang kata puas tu tak pernah ada dalam diri kita tadi ni. Sebab itulah kata Nabi SAW, manusia nanti ada jenis manusia yang apa? Yang menyesal di hari akhirat nanti. Dia tengok orang yang berada di atas, dia boleh baca Quran sejuzuk satu hari, dia tak boleh nak baca. Ada orang yang berada di atas daripada dia lagi khatam Quran setahun 2 kali, dia tak buat benda tu, dia mula merasa menyesal dalam diri dia. Dia tanya lagi kepada malaikat tingkat langit yang teratas sekali, sebab apa mereka ni buat apa, mereka boleh masuk ke dalam syurga yang begitu hebat. Maka mereka menjaga amalan-amalan nawafil, ibadat-ibadat sunat mereka jaga. Kita pada hari ini tuan-tuan, sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi masa yang panjang kepada diri kita. Allah Ta'ala nak tengok kita ni boleh tak bangun pada malam hari, kita bangun bertakbir, kita bangun bertahmid, kita bangun bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu pagi ni tuan-tuan, kalau kata kita beribadah sebelum sembahyang subuh tu, Allahu akbar. Kita mai sembahyang subuh berjamaah di masjid ni pun kita dah rasa satu ketenangan yang kita tak dapat nak bagi tahu. Kita mai sembahyang subuh di masjid, kita mai sembahyang subuh di surau, kita nampak muka kawan-kawan kita yang semalam duk bergelak mai subuh dia buat muka sebab baru. Subuh bukan dia cakap banyak-banyak orang nak berbah. Pasal apa? Pasal orang pergi tidur. Jadi jangan duk buat melawak lebih-lebih kurang. Subuh jangan duk buat melawak. Nah, jangan lupa melawak yang kata subuh. Waktu Aisyah boleh kita melawak bertepuk tampak. Dia mai sembahyang subuh, jangan lupa melawak lebih-lebih kurang. Dia nanti tumbuk muka kita, masuk ICU.
Nah, tapi kita nanti berasa tenang tuan-tuan bila kata kita main, kita tak dapat nak cerita nikmat kita semayang berjamaah subuh tadi ni. Pasal pada masa tu sebab apa kita jadi tenang tuan-tuan, telinga kita tak masuk lagi benda-benda maksiat, kita tak masuk lagi benda-benda umpat, kita tak masuk lagi benda-benda keji, tak masuk lagi. Lidah kita pun tak bercakap benda-benda yang merepet, lidah kita pun tak cakap benda-benda yang bukan-bukan, mata kita pun tak tengok lagi benda-benda maksiat apa semua. Sebab tu kita berasa tenang, kita berasa seronok. Subuh ni tu imam nak baca panjang mana pun bacalah, kita tak pernah merungut kecuali hari kerja, yang tu je. Hari kerja kena merungut jugalah pasal kita nak naik jambatan contohnya. Tapi kalau kata hari Sabtu, hari Ahad tu imam nak baca panjang, bacalah. Kita rasa satu keseronokan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kita masih belum lagi bercampur dengan dosa. Sebab itulah pada masa tu Nabi SAW kata Allah Ta'ala ni turun ke langit dunia. Bila sebut kata Allah Ta'ala tu turun, jangan nak faham Tuhan nak turun main tengok kita di langit dunia ni pula. Nah, makna nak habaq kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dekat dengan kita pada waktu tu. Kita merintihlah apa pun pada waktu tu, kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu pada masa tu. Waktu kita bangun semayang malam ni tuan-tuan, kalau kata kita biasa, kita baca pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Baca satu-satu, tak gaduh paksa teriak. Sedangkan Nabi kata apa? Kamu kena teriak. Fa'in lam tabku fatabaku. Kalau kata kamu tak mampu nak teriak, maka paksa buat-buat tak apa. Tapi nampak kata apa tuan-tuan, kita yang hati kita kerah, yang hati kita ni betul-betul kalau kata baling ke dinding pun tak pecah hati ni, bukan main kerah hati kita ni. Hati yang kira tak boleh nak dengar nasihat, hati yang kira duk kira dengar umpat keji orang, duk pandang buruk kepada orang, hati ni tadi. Bangun pada malam hari tuan-tuan, kita baca Fatihah satu-satu. Kita faham makna daripada surah Al-Fatihah tu. Bukannya payah pun, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian anda. Dia buat keluar kalam tu saja tuan-tuan, ayat mata sini tu. Bukan kata saya yang cerita benda ni. Saya jumpa dengan satu jemaah saya yang dia cerita, dia ni asal memang karut. Dengan taik judinya, dengan rasuahnya, dengan tak semayangnya, dengan minum araknya. Dia ni pegawai kerajaan, pegawai tinggi, penjen pun berpangkat datuk dah. Tapi dia kata apa, ustaz, saya mai satu kuliah ustaz lain, dia mengajar tafsir Al-Quran. Pasal saya mengajar kitab tauhid di masjid dia. Ustaz tu ustaz, dia mengajar tafsir Quran, dia bagi dekat saya satu terjemahan kepada semua jemaah dia bagi. Masa tu dia mengajar tafsir suratul Fatihah, dia tak tafsir yang lain lagi ustaz. Saya tertarik dengan dia punya tafsir dia tu, menyebabkan saya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kata saya kembali kepada jalan Allah ustaz, perkara mula yang saya buat adalah saya bangun semayang tahajud. Walaupun masa tu ustaz saya tak erti semayang tahajud lagu mana, tapi saya ingat cara semayang saja. Niat pun saya pun niat lebih-lebih kurang saja. Saya tak tahu Tuhan terima ke tak ibadat saya ni. Tapi masa saya mula berkeluar kalam tu ustaz, dengan nama Allah yang maha pemurah tadi ni, ayat muntah mula dulu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita ni yang kata manusia ni keringlah hati lagu mana, jahatlah hati lagu mana pun, dia akan ada satu tempat yang dia reserve. Untuk apa? Untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan hati nurani tadi ni, cahaya mata hati tadi ni. Yang kata mata kita ni ada dua, mata basar satu, mata asrar satu. Mata basar ni apa dia? Mata yang disifatkan sebagai kita tengok orang, nampak orang, tengok pokok, nampak pokok. Itu nama kata mata basar. Yang kedua, mata asrar ni apa dia? Mata yang apabila kita tengok ayat hujan turun, kita tak nampak ayat. Kita nampak nikmat yang Allah Ta'ala buat turun di sebalik daripada ayat hujan tadi ni. Allah Ta'ala bagi makanan nasi kepada kita tu, kita tak nampak yang tu nasi. Bukanlah kata tak nampak yang tu nasi, nampak. Saya tuan-tuan kata, apa ustaz ni julin mata kan?
Tengok nasi nampak menatang lain. Tak. Nasi tu kita nampak, tapi kita bayang hak lain daripada tu. Apa dia? Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita, supaya apa dia? Kita terus kuat untuk sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang kata mata asrar tadi. Mata sir, dia panggil mata rahsia. Mata di sebalik daripada mata. Kita mengaji dalam bahasa Melayu, dia ada sebut kata apa? Tersurat dengan tersirat. Tersurat ni benda yang nampak. Tengok pokok, nampak pokok, itu nama dia tersurat. Yang tersirat itu apa dia? Di sebalik daripada pokok tu tadi. Nah, maka sebab itulah kita tengok orang, tuan-tuan, jangan kita terus menghukum. Jangan kita terus diletakkan dia ni kira jahat, dia ni kira, kita tak kenal dia, kita tak tahu dia ni siapa, tiba-tiba kita menghukum. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu, jangan pernah merasa cukup dengan amal yang kamu ada. Kita semayanglah banyak mana, kita puasalah banyak mana, kita berzikirlah banyak mana, jangan kita berasa kita paling bagus dalam kalangan manusia. Sebab benda ni tak pernah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pada diri Nabi, Nabi tak akan semayang pada malam hari. Nabi tak akan pernah berzikir pada malam hari. Nabi tak akan pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sifat tu, sebab dia tu Nabi. Dia buat satu ibadat menyamai dengan dua pahala ibadah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak semayang teruk-teruk buat apa? Tapi Nabi SAW tak pernah ada sifat keji sedemikian. Dia senantiasa melabelkan diri dia sama dengan manusia biasa. Dia meletakkan diri dia adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah manusia yang mulia macam ni, tuan-tuan, kita jangan sama sekali kita hina. Hina baginda Nabi bukan dengan kita memaki Nabi SAW. Sebaliknya, apabila kita mengingkari benda yang dibawa oleh Nabi SAW, itulah cara kita menghina Nabi SAW. Kita tak mau nak ikut cara yang dibawa oleh Nabi SAW. Habis. Sebab yang datang itu bukannya daripada mutlak daripada Nabi SAW. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang datang itu telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi SAW. Kita tinggal nak beramai. Hari ini tuan-tuan, manusia kita berapa kerak yang betul-betul sedar hakikat dia hidup atas dunia. Dia tak tahu dia hidup atas dunia ni tujuan dia apa dia. Kalau kata semua manusia berfikir tujuan kita dihidupkan, maka dia akan memanfaatkan hakikat kehidupan dia di dalam dunia ini. Hari ini pasal manusia semua tidak ada tujuan, tidak faham kepada matlamat kehidupan. Sebab itulah tidak ada manusia yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pun min qalil, daripada golongan yang kecil, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh sujud ni berapa ramai? Hari ni kita berjalan tengok, tuan-tuan, Allahu Akbar, qiyamul lail, masjid buat qiyamul lail untuk diri sendiri nak buat. Berapa orang boleh bangun? Tangga masjid 3 nak tangga, nak ragas tak boleh. Tapi dia ragas tiang elektrik, lampu JKR tu boleh ke dia? Nak pasang bendera siapa paling tinggi? Mata kampung saya nak mah tadi sepanjang tu. Bukan tak boleh gantung, dia orang gantung. Tapi jangan sampai kita lupa tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ni bila kata saya dalam hidup kalut, dan kita semua tengah kalut dengan pialu apa semua. Sampai rumah pukul berapa? Pukul 3 semalam. Tengah duduk balik tu pukul 3 pagi. Ingat pun semua pekat-pekat lenang. Duduk ada tengah jalan berlampak lagi. Sebaik mereka pakai hak jenis blazer yang ada lampu tu. Kan? Jenis apa nama baju hak jenis ada lampu. Tidak, saya langkap apa dah. Pasal lampu pun tak apa nak ada. Tang mereka duduk ragas pun tak tahu. Kita bagi salam, Assalamualaikum. Ustaz, salam.
Buat apa ni? Alah kita biasa Ustaz Akhir mulai Yang mulai. Terkejut kita yang duduk tengah-tengah qiyam mulai. Tuan-tuan nanti qiyam mulai tang mana ni? Kita sampai tengah-tengah apa tu? Qiyam mulai apa ni? Dah ni gantungnya. Bila kata kita menang Ustaz, rakyat semua senang. Nampak tak? Yang mana faham-faham tak faham sudah. Bila jadi lagu tu, saya pun kata okey tak apalah, gantung lah. Larat menang pun nak gantung, apa gantung. Sehari esok pagi kita jumpa di masjid lah. Kita semayang subuh berjemaah. InsyaAllah Ustaz, InsyaAllah mesti Ustaz, kita mesti jumpa punya. Lalu-lalu apa, tak ada pun. Hak yang semalam boleh jaga pukul 4.5 depa belah Datuk Bilal nak bang sat lagi pukul dekat pukul 6 lah ni 5 lebih subuh dah, bukan lagu dulu 6 subuh 5 lebih subuh, tak ada nak tunggu sat dah. Lagu ni nak buat apa? Lagu ni penat tengah-tengah nak buat apa nak bangkit tadi ni. Memang saya tak pergi sembahyang subuh jemaah di surau saya ini sebab saya dah kuliah subuh di Masjid Padang Sarai. Tapi saja lalu tadi ni pukul 5 lebih tu nak ada orang dah, siapa pun tak ada lagi. Baru nampak Tok Bilal main, Tok Imam duk muka tu lah juga yang main sembahyang subuh, tak ada muka lain dah. Sebab tu kita pada hari ni kalau kata kita faham benda yang dibawa oleh Nabi SAW, kita tak akan buat benda yang sia-sia. Hakikat kehidupan ni kena jelas dulu. Di mana titik noktah aku, takkan aku nak berhenti sekadar di dunia ni saja. Orang bila kata dia duk fikir kata penghujung hidup dia adalah mati, habis. Dia kumpul yang kata dunia ni untuk apa? Untuk mati dia saja. Yang ni yang Tuhan kata ni, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia kumpul semua harta-harta dia untuk tujuan apa dia? Untuk tujuan dunia belakang. Sebab dia duk kata apa? Dia nak hidup cuma di dunia, dia tak pernah fikir kepada alam satu lagi. Dunia ni sebagai satu tempat laibun, satu tempat mainan, satu tempat yang kita disebutkan sebagai tempat yang sementara saja, bukan kata lama. 30-40 tahun, paling lama 80-90 tahun, lagu tu. Tapi yang kata akhirat ni Allah Subhanahu wa ta'ala kata khalidina fiha abada. Selama-lamanya kamu nak hidup di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak tak cari bekal. Nak duduk atas dunia yang 30-40 tahun pun kita tak tahu lagi. Tapi lah ni kita punya duk gelut cari harta dunia. Tiba-tiba akhirat yang kita nak duduk kekal sana tu, amalan apa pun tak ada, bekal apa pun tidak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak pernah ada risau tentang persoalan golongan yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tadi ni. Sebab tu kita ni kena mengaji. Dengan ilmu yang kita ada baru boleh beramal. Dengan amalan yang kita ada baru terbitnya ikhlas. 3 benda ni kena ada pada diri seluruh umat Islam. Kalau sekadar Islam saja, maka akhirnya Islam akan ditentang oleh orang Islam sendiri. Hari ini kita marah apabila kafir menghina Islam, apabila orang Buddha menghina Islam, apabila Kristian menghina Islam, apabila Yahudi menghina Islam. Bagus, kita ada sensitivity, bagus. Tapi lagu mana orang Islam yang hina Islam sendiri? Kafir memang kafir dah. Kafir dia memang kafir dah. Tempat dia di mana? Dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana dia tak kembali, dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak Islam sendiri ni. Kita buka dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh melabuhkan jilbab, memakai jilbab. Berapa orang yang pakai pada hari ini? Yang kata Islam tadi ni, ini yang kata tanggungjawab pemerintah. Dia kena bawa semua orang yang berada di bawah dia tadi kepada Islam. Itu tanggungjawab pemerintah. Tentang buka dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan jelas 4 perkara yang mesti ada pada diri seorang pemerintah.
Sebab dia tak boleh biarkan kita terus berada dalam keadaan yang jahil. Umat Islam kena ada ilmu. Bila kata ada ilmu, kena beramal. Bila kata dah beramal, mesti kena ada ikhlas dalam diri kita. Ada tak 3 benda ni? Ni siapa nak kena bagi ada ni? Pemerintah. Pemerintah yang paling rendah siapa dia? Ayah dalam keluarga dia, suami dalam keluarga. Nak kena pastikan bawah pimpinan dia tadi semuanya ada yang disebutkan sebagai apa dia? Ilmu, iman, dan juga yang disebutkan sebagai amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa tak ada? Dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kita sebagai ayah, kita sebagai ketua keluarga suami, kita sebagai tok ketua, kita sebagai imam, kita sebagai pengerusi JKKKK, kita sebagai siapa sekalipun, Perdana Menteri, kita sebagai menteri-menteri, semua kena ada apa dia? Yang pertama, aqamus salat. Mesti kena pastikan diri kita dan orang yang berada di bawah kita mendirikan sembahyang. Benda ni tak berlaku hari ini. Yang tahu cuma nak buat masjid. Ni masjid ni duk buat apa? Kalau kata sampai pengimarahan pun tak ada. Tuan-tuan ingat semua buat masjid ni dapat pahala belaka. Berapa masjid yang duk buat pada hari ni nilaian juta, tiba-tiba Jumaat tak boleh nak buat. Tu tujuan buat masjid tadi ni untuk apa? Program pengimarahan tidak ada, salat berjemaah lintang pukang, buat masjid buat apa? Duk kalau nak buat sampai 45 juta, 30.2 juta, 5.8 juta, semua ni harga juta belakalah. Duk kira nak diri apa? Diri masjid. Hak nak semayang tu kita kena fikir dulu. Cari orang yang nak semayang dulu. Tak mana dulu hak orang yang nak semayang tadi ni. Jangan duk himpun pada hari Jumaat saja. Jangan duk himpun masa awal puasa saja. Jangan duk himpun pada Khamis malam Jumaat saja. Jangan duk himpun pada hari raya saja. Kena himpun pada setiap hari. Aqamus salat. Bapak jangan duk kira nak buat rumah besar-besar, tiba-tiba anak sendiri tak semayang. Ni tanggungjawab kita ni, anak kita semayang ke tak? Sebab benda bila sangkut dengan semayang tadi ni, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia akan disiplinkan diri dia. Sebab semayang ni dia ada waktu. Kamu semayang lewat, Allah Subhanahu wa ta'ala hukumkan semayang itu dalam waktu yang tahrim. Ada waktu ikhtiari, ada waktu yang disebutkan sebagai fadilah. Kena tahu. Hari ini berapa ramai umat Islam yang tak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai? Yang kedua, wa'atuz zakat. Mesti kena mengeluarkan zakat. Dan zakat mesti kena diagihkan kepada asnaf, bukannya masuk sini. 15.8 juta. Tak tahu di mana, hilang. Ni yang kata duit zakat jangan buat memang. Orang dalam qaryah kita kalau kata mati sabit dengan kebulung tak makan, imam dalam qaryah, pengerusi dalam qaryah, orang yang menjadi ahli dalam wakil rakyat tadi ni kena ambil tajam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabit dengan zakat. Sebab lah ni kita ada sistem zakat. Zakat tu yang nak tolong orang yang tidak berkemampuan, budak yang nak pergi mengaji di luar. Lah benda ni berlaku ke tak? Ni bukan saya kata, buka dalam Quran. Kemudian yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa lagi? Tanggungjawab mak ayah, tanggungjawab pemerintah. Wa amaru bil ma'ruf. Menyuruh kepada benda-benda yang baik. Menyuruh kepada benda-benda yang baik. Bukan duk kira dengan buat konsert apa-apa sikit lah kira konsert.
Bukannya tak boleh nak buat perhimpunan apa-apa, boleh buat perhimpunan untuk malam aneka ragam ke, malam apa benda ke, malam tahun baru ke apa ke. Tapi selitkan nilai-nilai peribadatan, pengabdian diri kepada Allah. Nidak daripada maghrib sampai ke pukul 12 tengah malam nak countdown tadi ni, berhimpun semua hamba rakyat tadi ni dalam keadaan melakukan maksiat serta kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak buat apa? Wa nahau 'anil munkar, dan mesti kena mencegah kepada kemungkaran. Hari ini tercegah ada benda-benda mungkar ni. Dalam taman kadang-kadang ni, bukan semua taman, ada setengah-setengah. Dia ni katalah dia tu kabel dia kuat, ada kawan di pejabat agama lah tu. Dia duduk dalam keadaan bersekedudukan tanpa nikah. Kita telefon pergi pejabat agama kata okey, kami akan tindakan malam ni, kami akan pergi serbu. Satu kaki dia dalam pejabat agama ni sudah telefon pergi ke dia. Bila kata telefon pergi ke dia, asal pejabat agama nak main, dia pun belah. Asal belah, pejabat agama main. Berapa ramai pada hari ni pergi cari pejabat agama mana yang saya sebut. Pejabat agama Islam, bukan pejabat agama Yahudi. Ni nilai Islam pada hari ni dicalar-balarkan oleh siapa? Oleh umat Islam sendiri. Kita bangkit bila kata Yahudi buat satu kartun hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus, pasal kita ada sensitivity, bagus. Tapi lagu mana kita nak letak keimanan dalam Islam diri kita sendiri ni? Lagu mana kita nak kata kita beriman kepada Quran, kita beriman kepada hadis ni? Lagu mana kita sendiri pun tak berapa nak betul. Semua ni Allah Ta'ala tak tanya ke tuan-tuan dengan kita, tuan-tuan? Allah Ta'ala nanti tanya. Maka jawapan dia apa dia? Tukar. Baik, kita sambung kita punya ni. Dia tak lebih panjang-panjang, cukup dekat. Baik. Kemudian disebutkan bahawasanya yang kedua, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kepada diri kita apa yang disebutkan sebagai pemikiran. Daripada sudut pemikiran itu dibantu dengan hati kita tadi, maka meletakkan diri dalam keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti yang mereka menuntut akan dunia dan menyangka akan bahawasanya sesungguhnya menuntut ia akan dia kerana terkaya daripada manusia. Nah ni, kumpul harta sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tak tanya ke? Tuhan tanya. Nah, dan hari ini ni kita kumpul kekayaan dan kita laburkan kekayaan kita tadi, kita bagi manusia mengharap kepada kita. Sampai lah ni tuan-tuan, bukan kritikalnya umat manusia ni, mereka boleh kata apa tuan-tuan? Saya jumpa tadi petang orang ni, esok kalau kata mereka ni tak dapat sekian-sekian, nama bukan nama yang sebenar. Mereka ni kalau kata mereka tak menang, kalau kita nanti makan ubi kayu balik lah. Pasal yang duk senang ni pun dengan mereka. Buk keluar kata lagu tu hukum syirik. Hukum syirik. Syirik apa tuan-tuan? Syirik khafi. Dalam Islam dia ada dua. Yang pertama syirik jali, yang keduanya syirik khafi. Khafi ni benda yang tak nampak. Jali ni kita nampak, ambil tokong pergi sembah matahari, sembah tu kita nampak. Pergi jumpa dengan tok bomo. Syirik khafi ni apa dia? Benda yang tak nampak. Cakap kita tadi ni, kita seolah-olah tak bergantung kepada Allah yang bagi rezeki kepada kita ni. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak ke bodoh pergi cakap lagu tu? Saya kata kepada dia, ni abang ni umur saja tua, kena angkat balik syahadah balik. Tidak, habis, bukan Islam lah. Dia kata awak ustaz kata lagu tu. Tak, tapi bergantung tadi, hang gantung pada siapa? Sedangkan Allah Ta'ala kata apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya senyalah ya Allah, Engkau tempat kami mengabdikan diri, dan hanya senyalah ya Allah, Engkau tempat kami memohon pertolongan. Maknanya nak bergantung kepada siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Memang mata kasar kita tengok yang duk buat kerjanya kita sungguh. Kita angkat bata, kita berjalan dengan kaki kita, angkat bata daripada kanan pibuh di belakang kita sana. Tapi siapa nak bagi kaki kita boleh bergerak tadi? Tangan kita nak boleh angkat barang tadi, siapa yang bagi tangan kita boleh angkat barang ni? Akal kita boleh berfungsi dalam keadaan yang waras, siapa yang bagi akal kita jadi waras? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa manusia boleh keluar kalam betul saya dengar tadi istighfar tak habis. Dia bergantung kepada manusia yang manusia tu sendiri sama macam dia. Yang ni yang kata Fir'aun, dia suruh rakyat dia kata apa? Suruh hamba tawanan dia kata apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, tak ada yang lain dah. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita ni Al-Quran. Dalam Quran tu dah cerita pelbagai cerita dah pasal apa manusia boleh bergantung kepada manusia juga ni. Sebab tu kita kena kaji daripada Quran, kita kena kaji daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bercakap benda ni baru di dalam radio, tapi dia potong. Bukan kata rakaman tu, kuliah saya live Radio Pulau Pinang, sulat tafsir Quran. Bila kata kita cakap tu, dia buat pak begitu tu, dia angkat begitu. Berhenti sah, kita nak buat muzik. Buat muzik tu tahu lah, ada tu benda hak dia nak nasihat ke kita tu. Dia buat muzik tu duduk jalan, sampai dia kata dia nasihat kita, ustaz, jadi jangan hang nak kata apa ni? Cuba cakap pergi jelas-jelas, ustaz. Astagfirullahaladzim. Nak cakap benda yang betul pada hari ni tuan-tuan, tak boleh. Kemarin saya khutbah masjid belah balik pulau. Satu SB lagi tua aku SB lagi. Rasa-rasa nak pencing dan saya tengok orang kampung main pakai dengan kepelekat bunga sahabat apa semua ni. Dia main tanya nama saya. Dia SB ni soalan wajib ni, tuan-tuan nak tahu SB lagu mana? Soalan wajib dia apa dia? Nama apa atas? Berarti dia nama Pok. Dia tanya nama Pok tu pom-pom lah. Dia dapat nama kita, nama Pok kita, dia nanti buka habis rekod kita dengan pejabat yang paling dekat dengan dia. Tu yang kata manusia ni. Benda yang betul kita nak cakap ni kira apa tuan-tuan, kena sembunyi. Tok Imam kena tegas pada hari ni, jangan duk takut kepada manusia. Dia boleh buat apa? Benda yang benar pasal kita bercakap ni berdasarkan kepada Quran. Nampak tak? Saya buka dalam Quran. Nak tafsir aku boleh buka tafsir bagi. Buka bagi. Sebab persoalan tafsir merupakan persoalan yang sangat-sangat jelas daripada Al-Quran yang manusia tak boleh nak pertikai. Sebab hari ni kita takut manusia duk bergantung kepada manusia. Manusia duk mengatakan seseorang tu boleh bantu dia dalam menolak keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni iman kepada Allah, kata tuan. Baik boh beriman kepada kerajaan pusat satu. Boh 7 rukun iman. Ni yang kata jaga. Kita duk cakap kena jaga. Jangan duk main-main cakap. Tuan-tuan nak marah, tuan-tuan tak marah, itu masalah tuan-tuan. Ni masalah hukum saya kena cakap. Sebab ada orang yang dia dalam bab-bab yang macam ni langsung dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dan menyangka bahawasanya akan sesungguhnya menuntut ia akan dia kerana terkaya daripada manusia dan bersedekah atas segala yang berhajat dan menghubungkan rahim dengan segala keluarganya, maka tidak memperbuat ia akan demikian itu pada ketika puasa atasnya, maka tidak memberi bekas. Nah, waktu yang dia rasa dia nak bagi, waktu bila? Waktu dia nak mendapatkan pengaruh. Contoh, nak bagi satu cek saja, panggil dekat 400 wartawan, minta kat gambar, nak bagi satu cek berapa ribu? 3,000. Kena jaga. Kita nak bagi ni, nak hulurkan bantuan tadi ni, kena jaga. Ada orang yang dia bagi sedekah, Islam kata bukan yang tu satu sedekah.
Dia bagi buat keluar duit zakat, itu bukan daripada sudut zakat apabila nilai kita tadi pada hati kita, sebab kita nak menunjuk-nunjuk alladzina hum yuraun, manusia yang mereka itu termasuk dalam golongan yang riak tadi. Tapi kalau kata dia tu ketua negara, dia tu ahli politik, dia nak buat sebagai bukti, itu fiqh kata tidak jadi masalah. Dan kalau kata dia niat, kata apa, dia bagi tadi ni sebagai nak menggalakkan orang lain supaya bagi, itu tak jadi masalah daripada sudut fiqh. Kalau kata dia nak tangkap gambar, berapa banyak gambar dia mau. Tapi kalau kata timbul di sudut hati dia tadi riak, maka ibadatnya tadi tidak termasuk dalam ibadat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tanda kesetakan. InsyaAllah tuan-tuan, lepas pada ini dia akan main persoalan berkaitan dengan apa yang dimaksudkan sebagai niat. Niat ni boleh memberi bekah ataupun tidak. Nah, sebab dalam perbuatan dia ada yang boleh memberi bekah, ada yang tidak boleh memberi bekah. Yang ni dia ada kaitan dengan soal tauhid. Nah, macam mana yang kita kata apa? Kalau sekadar niat tidak boleh memberi bekah, maknanya tidak boleh mengubah apa-apa sesuatu. Nah, kita akan hurai hakikat niat pada bulan hadapan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf. Andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara dalam kuliah pada malam ni, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah. Yang salah dan silap atas kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.